Pelajar boleh mengakses maklumat dengan lebih cepat dan mudah. Dan ini juga memudahkan murid-murid untuk mencari bahan-bahan dan bahan-bahan pembelajaran. Penggunaan AI dalam pengajaran kreatif. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga menarik dengan penyampaian video simulasi dan juga ada juga kuis. Tidak perlu membuka buku untuk mencari bahan pembelajaran seperti buku teks dan buku rujukan. Pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja dengan teknologi yang ada. Pendidikan digital bukan sahaja tertumpu kepada internet dan gadget semata-mata, tetapi ia juga satu perkara yang secara holistiknya membangunkan idea, kreativiti, komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran lain. Persoalannya, mengapa perlu kepada pendidikan digital? Edisi siasat kali ini akan merungkai persoalan tersebut bersama saya Akilah, pengacara anda dalam edisi TikTok Siasat. Menurut Gemar Digital TV Melaka, secara ringkasnya ia adalah selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Maka ia adalah satu tuntutan dan keperluan bagi negara kita, masyarakat dan seterusnya kepada murid-murid yang berada di bangku sekolah. Ianya perlu disediakan di peringkat awal iaitu di bangku sekolah bagi menghadapi gelombang revolusi industri 4.0. Dasar Pendidikan Digital DPD telah dilancarkan pada 28 November 2023 oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Bertepatan dengan usaha kerajaan melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing, membabitkan warga pendidik dan murid. Persoalannya, mengapa perlu kepada pendidikan digital di sekolah? Yang pertama sekali ialah kita mampu lihat teknologi digital ini mampu membantu pelajar dalam persediaan untuk masa depan. Kerana yang pertama, dunia kerja pada zaman ini memerlukan kemahiran yang relevan seperti kemahiran komputer, kemahiran perisian dan platform dalam talian. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu membantu pelajar untuk mengakses maklumat dengan lebih luas. Apabila adanya kemudahan internet, jadi maklumat itu ataupun sumber pembelajaran itu boleh didapati oleh pelajar ini secara lebih mendalam, lebih mudah dan lebih luas. Yang ketiga, sudah tentu pembelajaran akan lebih menarik dan interaktif, mampu membantu pelajar lebih fokus dan tertarik atas konsep-konsep, pemahaman konsep yang lebih sukar. Yang keempat, fleksibiliti dalam pembelajaran. Apabila kita mahir dalam teknologi digital ini, kita mampu pembelajaran dalam talian itu boleh dilakukan mengikut kadar pelajar sendiri. Seperti ingin mengulang kaji bahan pembelajaran ataupun mengakses kelas, boleh didapati dari mana-mana sahaja kerana kita sudah ada kemudahan teknologi digital. Seterusnya, sudah tentu mampu meningkatkan kecekapan guru kerana penyampaian pembelajaran itu lebih efektif, penyusunan bahan pembelajaran itu lebih secara sistematik dan penilaian prestasi murid pun dapat dijalankan dengan lebih mudah. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting ialah kesediaan kita sebagai pelajar, sebagai manusia ini dalam menghadapi krisis. Ini dapat dilihat dapat dilihat pada krisis COVID-19, iaitu pendidikan digital, teknologi digital membantu rakyat Malaysia dalam meneruskan pembelajaran secara dalam talian. Itulah kepentingan teknologi digital dalam dunia pendidikan. Dalam ucapan Menteri Pendidikan Malaysia pada Majlis Peluncuran Dasar Pendidikan Digital DPD, beliau berkata pihaknya yakin menerusi teras strategik berkenaan, murid berupaya mengguna pakai teknologi digital untuk pembelajaran serta memanfaatkan inovasi dan transformasi digital di sekolah, rumah maupun di mana-mana sahaja. Semoga hasil siasatan kami merungkai 1001 persoalan mengapa perlunya kepada pendidikan digital di sekolah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.